Hai, Assalamualaikum tuan-tuan dan puan sekalian. Macam mana dengan resipi sebelum ni? Mungkin dah menyinga makan tu, pedas sangat air tu kot. Tapi saya rasa mungkin dah ikut letak pedas ikut kesesuaian kita. Jadi hari ni saya nak berkongsi lagi resipi, iaitu orang panggil kat sini nasi Arab. Tapi kita untuk nama resipi ni betul-betul kita panggil dia lamb kapsah ataupun kambing kapsah lah. Jadi resipi dia tak berapa susah sangat, tapi dia mengambil masa jugalah untuk siap. Jadi untuk masak ni kita kena siapkan stok dia terlebih dahulu. Ni adalah antara bahan-bahan yang kita perlukan, yang mana kita boleh dapati dengan mudah di Tesco Store Malaysia. Dan termasuk juga beras basmati ni juga kita boleh dapati dengan mudah di Tesco Store. Pada mula-mulanya kita bahan-bahan yang kering ni, contoh yang ni bawang putih, bawang merah, kita tumiskan gunakan minyak zaitun sedikit. Kita tumiskan, lepas tu masukkan tomato sehingga naik bau. Kemudian kita masukkan biji bunga cengkeh, kayu manis, serbuk ketumbar, serbuk jintan, bunga lawang, daun bir, buah pelaga dan semua sekali sampai dia betul-betul dah empuk, semua dah naik bau betul-betul, dah masak, baru kita masukkan air. Dah masukkan air, dia dah mendidih, dia dah hampir mendidih, baru kita masukkan daging kambing ataupun kita boleh gunakan daging ayam dan daging lembu yang biasa juga kita boleh pakai. Kita masukkan beras ke dalam periuk ni. Kemudian kita stok ni kalau boleh isi dalam yang macam daging ni kita keluarkan terlebih dahulu supaya kita tak masukkan sekali masakan daging ni. Kalau tak nanti daging tu akan lembik dan larut dalam ni, dalam nasi ni. Tuang sikit. Tapi rempah ratus yang ada dalam ni kita boleh masukkan. Okey, sebelum tu kita simpan dulu stok ni, kita letak tepi. Sekarang kita akan masak lamb kapsah ni. Kita letakkan periuk nasi, air dah cukup, perasa dah cukup. Dan untuk melazatkan lagi kita punya rasa lamb kapsah, kita tambahkan sedikit serbuk ayam, serbuk pati ayam Tesco Choice. Okey. InsyaAllah sedap rasa dia. Kemudian kita tutup dan kita tekan start. Tunggu dalam lebih kurang 15 ke 20 minit. Dah boleh hidangkan dah. Nampaknya memang menyelerakan. Saya pun dah tak tahan. Cepatlah Tok Imam, tolonglah azan sekarang. Kita ambil sikit. Sebab tu kita letak daging atas ni. Saya tak tahu macam mana orang Arab kata nikmati, tapi kalau orang Perancis cakap benda ni kalau dah siap nak tunjuk macam mana, dia kata voila.